والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara tahu hamba turun di rumah tadi bersemangat benar nak ceramah. Lepas tahu jadi pengurusi majlis ni butuh angin sikit. Butuh angin, nak sabar nyeletuk kita sama torah dengan wabih. Sementara kau nama sama, orang kata memalukan apa tu tahu jauh nuang musuh dengan nuang wehing ni. Nah, coba adik aku tengok sosok tu, tengok sosok molek. Ambo dalam politik, sekat terai, ambo tak lari, ambo duduk terai je. Nuang wehing berapa kawasan dah, kalau lari situ, kalau lari situ, kau batal pauh ke, polis pergi kau tamu, lepas tamu nak lari pula. Bagus hamba ke bagus nuang wehing? Bagus hamba. Nah, para segi gapo lagi nak banding? Ngaji universiti, amo 3 universiti, dia so universiti, nyawa ikan tak ada berapa nak pah dulu. Mesti melayar dulu. Lebih hamba. Jadi menteri. Lebih hamba. Dia duduk bawah Mahathir, mentah je hamba bawah Mahathir pun hamba, bawah Mahidin pun hamba, bawah Mai Sabri pun hamba, bawah Najib pun hamba, bawah Pak Allah pun hamba. Pas lebih siapa tu tak tahu? Lebih hamba. Tak tahu pun tu hangi hamba. Nya boleh letak hamba sama dua weh, kan? Oh. Masya-Allah. Minta maaf lah, tidak takabur tu bekok ngata orang lama tak jumpa dia. Sebelum bidah orang lain tu bidah dia dulu. Tapi hak sungguh kamu ayat tu sana tu fakta tu. Yang berhormat Ustaz Datuk Tuan Syarifuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan yang juga selaku yang dipertua PAS kawasan Pasir Putih, Adinda Amra yang berhormat Datuk Dr. Nik Zawawi, Ahli Parlimen dan Setiausaha Dewan Syura Ulama, Ustaz Rozi yang berhormat Ustazah Asilah, yang berhormat Ustaz Renal Syam, pimpinan PAS Pasir Putih, serta ketua-ketua Dewan-Dewan Pemuda Muslimat, Asabikun, dan seterusnya adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi ajak amba mari ke Pasir Putih. Dan alhamdulillah setiap ceramah yang dianjurkan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS, amba perhatikan adalah majlis ilmu, bukan majlis politik, bukan ceramah parti sahaja, tapi majlis yang syarat dengan ilmu. Dan inilah satu rahsia besar kita di Kelantan, orang Kelantan. Sekolah politik terbaik di Malaysia, barangkali di dunia ni, sekolah politiknya adalah di Kelantan. Mengajar politik.
Hali UMNO ya sedu enjing semua tu batal ilmu politik kurang. Nak kecek benda besar, Dewi Komah Hussein. Tak kena stesen. 300 punya cerdik lagi. Gi atas sikit. Tak pandai dengan power. Tapi yang jajah tu. Jadi ilmu pun tak ada. Politik pun saja. Amo sebut nama tak tahu orang mana. Amo dengar-dengar budak-budak duk kecek gitu. Amo tak kenal lah mana. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan antara yang mari ramai-ramai ni amalah orang yang paling bertuah sekali. Bertuah kerana UMNO tahu seperti mana kita dengar kisah-kisah zaman dulu. Orang tahu UMNO, kemudian akak duduk di istana. Kisah Nabi dah. Apa pula ketulah. UMNO tahu boleh tempat kau molek duduk dah lepas. Lah ni ada orang nak ajak masuk balik rumah bangsa lah berapa lah. Abang kata bukan rumah bangsa, rumah bangsa. Kalau rumah bangsa ni tempat membela bangsa. Tempat perjuangan menjaga kepentingan bangsa. Tapi kalau dulu lagu tu, lah ni lagu tu lagi. Seorang dua hok keluar sekejap memang nak kena balik. Tubik mula pun ni hak keluar sekejap dah. Alhamdulillah. Doakan politik negara kita insya-Allah. Sedang kita usahakan untuk menjadi lebih baik insya-Allah. InsyaAllah parti-parti yang beristiqamah, parti-parti yang punya asas pegangan yang kukuh dan kuat, yang iltizamnya kuat, insyaAllah akan memimpin ummah. InsyaAllah. Itu janji Allah. Dan di sinilah sekian lama amba berada dalam parti lama. Dan hari ini amba berada dalam perjuangan PAS. Amba merasakan satu kepuasan, syukur. Kerana amba juga masuk sekolah politik. Masuk sekolah politik dalam rangkaian tarbiyah Parti Islam se-Malaysia PAS. Amba banyak dapat belajar di kakak. Sebab mula ni amo tengok PAS, muka pakai kacamata UMNO spek cermin biru. Tak nampak belah mana alik molek PAS ni. Jak budak lagi ajar supaya buruk ke PAS ni. Tapi Allah mentakdirkan untuk nak tengok secara dekat. Tengok secara amali. Tengok secara jujur dan ikhlas. Sebenarnya terlalu jauh apa itu PAS daripada kacamata UMNO dengan apa dia PAS yang sebenar. Amo duduk dalam UMNO, majlis tertinggi UMNO 28 tahun. 28 tahun dalam majlis tertinggi UMNO bermusyawarah. Tak pernah UMNO bermusyawarah di depan orang bukan Melayu dan depan orang bukan Islam. Majlis tertinggi. Amo masuk dalam PAS. Tiap-tiap bulan lah di musyawarah. Dalam musyawarah Dewan Tertinggi PAS, majlis tertinggi ataupun jawatan kuasa pusat PAS tu, orang bukan Islam cokoh ada situ. Orang bukan Islam cokoh ada. Tak ada kecek depan lain belakang lain. Tak. Kecek tu terang. Dan dalam musyawarah nak susu tak boleh. Parti Islam se-Malaysia PAS dalam jawatan kuasa pusatnya duduk 4 kursi selepas Tok Guru Presiden adalah orang bukan Islam. Ambo ni jauh lah pada Tok Guru Presiden. Muka ambo ni
Mu'allah baru latih dia jauh sikit lah. Kadang-kadang 15-20 kursi daripada Tok Guru Presiden lah. Tak apalah jauh kursi, hati tu dekat. Alhamdulillah. Maka tidak ada dalam jawatan kuasa tertinggi PAH dalam membicarakan soal politik, membicarakan soal dasar, membicarakan soal agama, tidak ada berselindung, melainkan sangat transparan dan berterus terang. Ada yang berperhati tak support dengan mu dalam UMNO mula. Dalam UMNO pergi Mesyuarat Barisan Nasional, lagu lain. Dalam Mesyuarat UMNO sendiri tempat tak ada orang bukan Melayu, lagu lain. Tapi yang tengok PAS konsisten. Kemudian kita tengok pula dalam mesyuarat Dewan Tertinggi ataupun jawatan kuasa pusat PAS. Tengok kiri, tengok kanan daripada 50 ke 52 orang jawatan kuasa pusat tu, separuh ada PhD ataupun ada gelar doktor ataupun gelar YB di depan dia. Dalam mesyuarat UMNO YB jaga-jaga benar ya, halah belakang. Tak ramai yang berhormat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Dalam PAH begitu ramai sekali. Dalam PAH di awal namanya doktor PhD, termasuk Datuk Dr. Nik Zawawi, termasuk Tok Wakil Besu. Ramai lagi lah. Artinya PAS ini dipimpin oleh para ilmuwan, para cerdik pandai. Sama ada dia ustaz atau dia apa itu soal lain, tapi dipimpin oleh para intelektual, orang yang berilmu, orang yang berpendidikan tinggi. Dan bila mau perhati butir-butir perbincangan dalam PAH, sangat tinggi kualitinya, tak ada kecek kosing-kosing. Bersungguh, berserius, bercakap tentang soal masa depan bangsa dan negara. Dan apabila bicara soal-soal politik, amat sekali-sekala alhamdulillah lah Tok Guru Presiden Mesyuarat Biro Politik Jawatan Kuasa Harian pun amat dijemput, walaupun amat bukan ahli, kena amat dijemput. Bila nak bicara perkara-perkara agak besar sikit, bisa apa berlaku di Negeri Sembilan, amat dipanggil. Bukan saja dipanggil, amat dihantar pergi ke Seremban. Dan dalam perbincangan begini, bila bicara soal dasar, soal penting, berbezanya PAH ni sangat konsisten, istiqamah, dia tidak keluh-keluh. Dalam UMNO, itu jadi sesuatu agung, naik bengok gitu. Nak buat musyawarah agung, sesuatu agung prepare lah nak buat musyawarah agung. Bicara usaha ni. Usahanya apa? Nak bawa usaha supaya semua setuju yang kita ni UMNO hendaklah no Anwar, no DAP. Siapa lulu, lepas lulu mengatik satu Malaysia, no Anwar, no DAP. No Anwar, no DAP. Ya presidennya senyap-senyap pergi berani dengan Anthony Loke, berani dengan Anwar Baik. Tak kebengok kita tu. Juru cakap pula, dah ini memang jelas presiden kita adalah ikhlas. Wallahi wabillahi watallahi tidak akan sokong DAP. Habis rei dah setengah sarah. Terutama sekali Mak Mazlan, khabar-khabar presiden dia gisi mulut dengan DAP. Amat tak jumpa benda lagu tu dalam PAH. Dalam UMNO hari-hari jumpa benda lagu tu. Dalam musyawarah lagu lain, buat lagu lain, kecek lagu lain, ni lagu lain. Ni kemarin di Seremban ni, amat dekat-dekat nak naik bengok dah. Kita di Negeri Sembilan ni, adik kakak, Perikatan Nasional, kita terima dah hakikat kita pembangkit dengan 5 kursi. Dia tak terima sah, tebuk atak ni tak ada dalam istilah PAH, nak tebuk atak. UMNO pula lah dikuat kecek tebuk atak. Bakar tebuk atak ni bakar mana?
PAS tak ada menebuk atak. Mula-mula belajar tebuk atak, guling kerajaan. Apa tu di Johor? Siapa dia? UMNO. Tukar kerajaan di Melaka. Dulu. Sedangkan walaupun Menteri Besarnya duduk sekali dalam kerajaan, kita teka tu kena guling di siapa? UMNO. Jatuh peja di Perak. Tengah-tengah molek-molek dia jadi Menteri Besar. Pusat pun kita kerajaan. Di Perak pun Menteri kerajaan. Kabar-kabar peja jatuh. Yang tepuk atas siapa? UMNO. Kita akak Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kabar-kabar jatuh melebok. Yang jatuh. Yang tepuk atas siapa? Bukan sekarang tepuk atas dengan gelega-gelega tepuk. Siapa yang jatuh Muhyiddin? UMNO. Pak kita akak Mai Sabri. Cuba dengar apa Mai Sabri kata. Dia jadi Menteri UMNO. Yang tepuk atak. Di puak-puak UMNO sendiri. Jadi bola pesan kau ketua UMNO cawangnya. Tak usah kecek lah soal tepuk atak ni. Termasuklah di Negeri Sembilan. Dari segi kita PAS konsisten. Kita mendahulukan kesatuan, penyatuan, muafakat orang Melayu dan umat Islam mesti terlebih dahulu bersatu. Dasar kita. Sebab apa? PAS suruh ke? Tak. Apa? Islam ajar begitu. Siapa tunjuk contoh? Rasulullah ajar begitu. Dibangunkan Madinah. Daulah Islamiyah Madinah. Dibina atas apa? Satu padukan dulu ahli-ahli syahadah, muhajirin dan ansar. Satu padukan dulu Aus dan Khazraj. Satu padu lagu mana? Sementara orang Islam kelompok telah bersatu, tanpa menzalimi hak tidak bukan Islam pun diajak bawa bersatu juga. Tapi mesti didahulukan dengan penyatuan dan kesatuan orang Islam itu sendiri. Maka agenda PAS sekarang ini konsisten. Kita kalau nak diikutkan sakit hati, sakit hati. Kalau diikutkan tergores hati. Tapi PAS tidak ambil perkara hak toteh-toteh. Hak anak-anak ayat kapur, kecek kose, kata kepah, kata ketuk guru, kata ke ustaz, kita tak ambil kira. Tapi dasar besar, kita jaga konsisten. Yang ini kita nak bina semula negara ini, yang kita nak mulakan dengan menyatu padukan dulu orang Melayu dan orang Islam. Ini yang berbeza kita dengan UMNO. UMNO yang menjadi amok balah dengan pimpinan UMNO. Kenapa? Dalam kita duduk bersatu padu sesama Islam, sesama parti-parti politik orang Melayu, kita tinggalkan hal ni, diambil parti-parti yang dasarnya tidak memperjuangkan Islam. Apa tak kata dia tidak Islam? Dasar parti itu bukan berasaskan Islam. Kenapa? Kerana pertimbangan kepentingan individu. Walaupun akaumi tak suka, walaupun orang di bawah tak suka, orang atas pulah kau dalam gelak sejak-sejak. Dan formula ini formula songsang, bakal gagal. Dan sudah pun menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Dan kegagalan ini UMNO kena tanggung. PAS reda tak jadi kerajaan, PAS ditawarkan buat kerajaan sekali. Bila ditawarkan, ini kuasa besar duduk dalam kerajaan. Protokol banyak, kemudahan, pangkat, ditawarkan kepada PAS selepas pilihan raya yang lepas. Tapi PAS ambil pertimbangan dari segi dasar. Kalau nak bergabung, siapa nak akak DAP dan PH jadi kerajaan, kita reda berpuasa daripada keinginan nak pada pakak jawatan dan kedudukan dalam kerajaan. Reda pilih jadi pembangkang.
Amor dia selama-lama duduk dalam kerajaan. Duk mikir nak masuk Alepah, awak jadi pembakar, mikir lama kala. Bukan pandai sangat jadi pembakar. Ustaz Nik Zawawi tak apa, dia lama dah jadi pembakar. Adik kakak dah lepas ni besok dah, tak well lebih lagi. Jangan. Biasa tak apa, je duduk dalam pembakar dah. Maka bila ditawarkan pada Tuan Guru Presiden, kita nak jadi kerajaan Malaysia, kononnya tak nama kerajaan gapo perpaduan gapo bubuh tiga tu pasti tak teruja dengan pakak dan jawatan dan kuasa. Kita ambil prinsipnya dulu. Kerana kita dapat dah mudaratnya akak demo ni jadi kerajaan. UMNO dah dia lopak masuk. Lah ni bukan saja dia tidak dapat menyekat perbuatan-perbuatan dan dasar-dasar nyata dan tak nyata yang dibuat oleh DAP. Dasar yang UMNO buat sendiri pun UMNO duduk dalam kajian dia tak boleh pertahankan. Tuan-tuan, UMNO dulu, UMNO lah ni UMDAP, UMNO dulu. Zaman UMNO tu UMNO, UMNO lawan ni UMDAP. Berlepas pula nak memperkenalkan dasar percukaian berasaskan GST. Dasar siapa GST? UMNO. Berlawan mempertahankan GST. Lalu ni UMNO duduk dalam kerajaan. DAP dengan PKR buat dasar SST. UMNO terpaksa sokong. Dia tak erok nak mempertahankan GST dalam kerajaan dia sendiri. Lemahnya UMNO duduk menopang dalam kerajaan, dasar dia buat pun dia tak boleh pertahankan. Dulu diwujudkan wilayah persekutuan dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Antara lain waktu itu, waktu Datuk Harun Idris nak serah Kuala Lumpur, nak jadi wilayah persekutuan, air mata berjurang-jurang. Setengah kata Meriam atas Bukit Melawati meletup tak khabar. Sebahagian bercerita legenda disebut. Kerana Selangor terpaksa berpisah dengan Kuala Lumpur. Tetapi ketika itu keputusan menjadikan Kuala Lumpur wilayah persekutuan antara lain nak memastikan Kuala Lumpur walaupun dipenuhi oleh kaum tertentu, bangsa tertentu, nak memastikan orang Melayu kekal menguasai ibu negara Kuala Lumpur. Mari kajian baru, tika UMNO ada di dalam. Bukan saja gagal mempertahankan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur duduk bawah menteri DAP. UMNO wujudkan Kuala Lumpur. Ada sebab dia walaupun tak tertulis. Tapi UMNO gagal nak mempertahankan Kuala Lumpur duduk di bawah menteri daripada parti DAP, sebuah parti daripada mula wujud sampai lah ni masih lagi menentang dasar-dasar yang diperjuangkan oleh UMNO. Tengok lemahnya UMNO pada masa ini. Sebab tu bila orang kata tidakkah kamu berasa nak balik ke UMNO, tak ada satu sebab pun. Amo mikir 3 hari 3 malam nak cari satu sebab untuk amo nak bersubhat getek masuk balik pada UMNO. Dan tak jumpa sebab. Sebab apa amo harus meninggalkan PAS yang memberi tempat untuk amo berjuang sampai malam ni pun amo masih boleh berdiri di depan adik kakak. Dia mau pecah amo jadi ketua penerangan Barisan Nasional. Lalu dia apa jadi ketua penerangan Perikatan Nasional? Barisan Nasional ni ngorek dah. Naik tari esok Perikatan Nasional dah merintah Malaysia ni. Amo duduk dalam MKT. Lalu ni apa? Amo dilatih dalam jawatan kuasa pusat PAS. Amo duduk dalam Badan Perhubungan UMNO Kelantan. Lalu ni PAS Kelantan latih amo ahli biro politik PAS Kelantan. Tadi pun musyarat sekali kan Datuk Tuan. Tak ada kurang dari segi nak berjuang. Cuma
tak jadi ya berhormat. Ya berhormat ni tak sah duk berebut lah. Amo dia lapai pengada. Betul lah parliamentari pun merabui ke bersatu dah. Tak ada apa-apa, tak ada hal lah. Kita lapai tahu orang duk ngepek kita. Apa salahnya lah ni? Kita ngepek orang pula tu jadi ya berhormat. Bukan soal pakak dan kedudukan kalau nak berjuang. Ketulinan kita berjuang ni diuji di saat kita duduk bawah. Kalau duduk atas, tahu orang je kerja akak kita, kita tak pandai nak mengakak orang, itu bukan perjuangan. Dan memperhatikan adik kakak, terlalu banyak dalam kajian hari ni. UMNO hilang daya upaya dia. Hilang kekuatan dia. Kamu tak tahu UMNO berjuang untuk apa? Soh kau benda lain. Nasib Dato' Najib sendiri pun dia tak boleh nak bela dah. Sebelum jadi kajian apa dia kata? Dalam Dewan Keramat PWTC, kata Azalina, waktu tu patutnya dia kata, kalau kita jadi kerajaan, kita latih orang kita lah jadi menteri kehakiman. Lepas tu kita latih AJ orang kita lah. Kononnya supaya dia boleh bela Dato' Najib. Lah ni UMNO 8 menteri duduk dalam kabinet. UMNO pegang menteri undang-undang. Dato' Najib berapa pula naik turun mahkamah. So kau nak dapat pengampunan, nak dapat benda hak Sultan Tito dah. Tito addendum. Akhir hari ni, kemarin dulu, Dato' Najib pun give up. Tarik balik dah. Tak saya tutup dah lah soal Tito addendum. Nak tutup siapa? Dato' Najib. Besar bergantung pada UMNO. Pak sudah. UMNO tak boleh buat. Kita doakan mudah-mudahan Dato' Najib dan keluarganya memohon pengampunan sekali lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan Datuk Seri Najib mendapat peluang dan hak yang ada dalam perlembagaan, iaitu untuk mendapat pengampunan. Kita tak capulah bab tu. Yang menarik aja, UMNO sudah hilang kekuatan hatta untuk mempertahankan dasarnya sendiri. Lepas tu untuk apa nak ceramah malam-malam nak tahu apa Kelantannya? Ada orang Kelantan susah kan apa? Naik minyak, pah ke? Dak. Naik harga barang, pah ke? Dak. Akak DAP, pah ke? Dak. Segala kesusahan yang kita tanggung lah ni, sahamnya mari pada UMNO. Pada orang ke? Lah ni, apa dia bicara? Bicara pada nak berebut perak babi. Hak lagu tu pun tak boleh nak sekat, tak boleh nak larang. Walaupun tu ubik dalam Dewan Negerinya kata, oh perak babi ni telah dijamin dalam perlembagaan. Dijamin hak kesamarataan. Allah ya Rabbi, bengong begitu mau lalu pak. Orang kata nak kata darat pun tak kena, nak kata tak berilmu pun tak kena. Dia baca undang-undang bagi duana, perak babi ni dijamin dalam perlembagaan. Hak tu pun UMNO tak boleh kawal rakyat sekutu dia. Sama telah lah soal naik minyak. Soal Masya Allah, Amo ni lama dalam kerajaan. Amo tak aja tengok lagi kerajaan yang jadi berkucar lemah sepuluh ni. Kalau kucar lemah bawah tak apa lagi. Kucar lemah ni pergi ke atas. Baru ni baloh tajuk minyak Malaysia. Daripada Perdana Menteri, siapalah kalau ada menteri yang jaga apa ni? Penerangan. Duk badi kupah nak menafikan bila rakyat kata kerajaan Filipina buat kenyataan. Menteri yang jaga energi dia, menjaga, dia panggil apa? Department of Energy Filipina. Kata dia boleh minyak diesel beli pada Malaysia. Maka rakyat bawah pun gagal. Kerajaan kata tunggu nak naik harga batang minyak. Tak ada bekalan tergendala. Kerana perang dan sebagainya. Maka gambar rakyatnya
Petronas pun kata kita ada bekalan minyak untuk 2 bulan lagi. Khabar-khabar 52 juta liter diisytiharkan oleh Filipina beli daripada Malaysia. Maka balohlah M10 buat kenyataan, Perdana Menteri buat kenyataan, tidak minyak Malaysia. Mari pula Menteri gapo Go dan Gencu ke gapo, Menteri yang kata basikal dalam pejabat tu, dia kata minyak ini bukan minyak daripada perut bumi Malaysia. Kau bengong. Bila sebut minyak Malaysia ni ada kakak, dia ada 6 jenis. 6 jenis. Bila sebut minyak Malaysia, itu istilah umum. Gapo dia antaranya? Kalau kata minyak Malaysia, pertama, minyak hak korek daripada bumi Malaysia. Buat naik dalam bentuk minyak mentah atau panggil crude oil, bawa mari Dayak, diproses sebagai minyak Malaysia. Kategori kedua, minyak daripada perut bumi Malaysia, buat naik tanpa diproses, dijual dalam bentuk crude oil ke negara luar, juga dipanggil minyak Malaysia. 2. Yang ketiga, minyak Malaysia tak boleh buat diesel. Minyak Malaysia boleh buat ron, boleh buat minyak gasolin, boleh buat minyak kapal terbang. Dia panggil dalam istilah perdagangan minyak, minyak Malaysia dipanggil minyak manis. Minyak manis boleh buat untuk minyak kapal terbang dan sebagainya. Harganya mahal, tak boleh buat diesel. Kita pakai diesel, kita kena beli minyak masak sour crude dia panggil. Sour crude ni mari daripada mana? Daripada Iraq, daripada Rusia, daripada negara-negara Timur Tengah. Maka bila kita beli minyak mentah seperti pada Iraq, wak mari ke Malaysia, dia jadi minyak Malaysia. Kategori yang ketiga, minyak yang kita beli tapi yang dihasilkan daripada negara lain. Beli jadi minyak Malaysia. Minyak ni pula setengahnya dijual balik dalam bentuk crude ataupun ditapis, sama ada di Port Dickson ataupun di Pengerang ataupun di beberapa tempat lagi. Maka dia bertukar menjadi sama ada minyak diesel atau minyak yang lain. Namanya juga minyak Malaysia. 4 jenis. Yang kelima, minyak yang kita beli dia transit, sipar, bunkering. Macam Singapura, minyak Singapura. Singapura tak ada minyak, tapi Singapura jual minyak. Dipanggil minyak Singapura. Beli, bunkering, jual. Juga dipanggil minyak Malaysia. 5. Yang kena, minyak yang dibeli daripada negeri-negeri yang diharamkan oleh Amerika Syarikat. Seperti minyak Iran. Dibawa dengan apa yang dipanggil Ghost Armada. Kapal-kapal yang berlayar secara gelap. Bawa minyak daripada negara yang disanction oleh Amerika. Bila sampai tengah laut Selat Melaka, dia buat apa yang dipanggil STS. Ship to Ship Transfer. Transfer daripada kapal ke kapal. Minyak Iran duduk dalam kapal mari secara haram menyeberang. Sampai tengah laut, minyak tu dia saling boh dalam kapal lagi, lalu dia jual sebagai minyak Malaysia yang sebenarnya bukan pun minyak Malaysia. Ni kategori. Hak dijual kepada Filipina jelas minyak Malaysia. Kategori mana? Wallahu alam. Penjual memanglah syarikat yang berpejabat di Singapura. Itu syarikat Switzerland ke apakah, pejabat di Singapura. Kerja dia berdagang minyak, termasuk menjual minyak-minyak Malaysia kepada negara lain. Ia duk berpah pula nak mempertahankan itu. Kenapa? Kerana tak faham dalam soal-soal pentadbiran. Supaya juga baru dibalah dengan Esko Negeri Terengganu. Esko Terengganu kata, minyak Malaysia tak lalu ke Selat Hormuz. Maka Perdana Menteri sendiri bidah Esko Terengganu. Sebut bodoh. Kononnya Esko Terengganu ni tu bodoh.
Eskot Ganu ni negeri minyak. Dia faham, dia kecek. Betul alik dia. Minyak Malaysia. Tak lalu kot Selat Hormuz. Minyak mana? Minyak Malaysia. Hak lalu kot Selat Hormuz tu minyak Iraq, minyak UAE. Hak tu lalu kot Selat Hormuz. Walaupun sebahagiannya untuk mari ke Malaysia. Tapi itu bukan minyak Malaysia. Gak minyak Malaysia kan tidak minyak Malaysia. Apa bertukar takir ni hari berjadu apa? Kutip balok habis dengan budak-budak, kutip balok habis dengan netizen, balok habis dengan esko, balok habis ke ayak. Makin orang itu kata bodoh, makin orang kata bodoh. Begitu bercelaru sekali kerajaan. Betul oleh Eskot Ganu, minyak Malaysia tak lalu ke Selat Hormuz. Sebab kita jual. Negara dagang membeli minyak kita ni Australia, Filipina, China dan sebagainya. Kita tak teruk masuk Selat Hormuz. Nak pergi jual minyak ke Arab. Jual minyak ke Arab apa? Dia negeri banyak minyak dah. Jadi kalau loan ni jadi begini negara kita pada tidak kelai tak weh. Sebab bukan Anwar Musa duduk situ, Nuai Berehing. Apa rakyat dah sana ni? Oh ni yang marah sangat kau tahu ni. Nah. Ya jadi begini tu kan itulah. Sebab menjadi Perdana Menteri ni tak boleh sekehebat Saroh saja. Tak boleh jadi Perdana Menteri yang sekadar-kadar pandai menjanji saja. Betul dah dia kata, ingat mudah ke jadi Perdana Menteri? Memanglah kawan tahu dah tidak mudah. Tak payah royak ke ayat lah tidak mudah nak jadi Perdana Menteri ni. Ia jadi mudah mula tu demo. Seolah-olah kalau jadi kat hari ini jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Saya ulang. Habis satu Malaysia. Bunyi mudah nak naik turun minyak. Pala ni hilang kawalan. Rakyat Malaysia lah ni cerdik, dia boleh hitung. Kalau nak kata, oh terpaksa naik kerana harganya mahal. Bapa pergi naik Semenanjung je. Bapa Sabah Sarawak tak naik. Oh kena naik kerana apa ni? Negara tak ada duit. Negara tak ada duit. Lupa jelah ni negara ni ditanggung bukan oleh kerajaan. Rakyat yang menanggung negara lelah ni. Yang jual minyak negara kerajaan. Dia juga kata setiap $1 naik harga minyak Malaysia, Malaysia dapat 320 juta. Naik $1 Amerika minyak di pasaran dunia. Bermakna kalau minyak dunia naik, memanglah kerajaan kena subsidi bagi minyak yang kita beli, tapi kerajaan juga mendapat pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan itu pergi ke mana? Minyak naik, zaman Paula Badawi jauh lebih tinggi daripada minyak naik lala ni. Zaman Paula Badawi penuh minyak naik sampai ke $130 satu barrel. Kenapa tak masa tu DC tak naik Gonaria 70 sen? Sebab dia bergantung pada dasar kerajaan. Tapi pergi jawab pada rakyat, minyak naik adalah kerana pasaran minyak dunia naik. Lawak. Sebab cara menghitung harga minyak di pam-pam minyak di Malaysia tidak diukur bergantung kepada pasaran harga minyak dunia ataupun Brent price. Minyak dunia pakai minyak Brent, harga tu diisytiharkan di pasaran antarabangsa. Menteri kena beri penjelasan, harga minyak di Malaysia dinaikkan melalui 2 mekanisme yang diputuskan oleh kerajaan kita sendiri. Mekanisme yang pertama, mekanisme APM, automatic price ataupun automatic pricing mechanism. APM. Siapa je putu? Kerajaan. Siapa je lulu? Kabinet. Sistemnya apa? Sistem APM,
automatic pricing mechanism. Hitung, ejah naik. Hitung, ejah naik. Itu dipanggil sistem APM. Siapa pun tu? Kerajaan. Kedua, harga minyak di Malaysia ini dinaikkan tidak berdasarkan pada harga Brent sahaja. Minyak di Malaysia dinaikkan berdasarkan kepada MOPS. Apa dia MOPS? Means of Plat Singapore. Platts ni nama satu syarikat yang berdagang minyak, perkalaan di Singapura, dan Singapura menentukan indeks harga minyak. Dirujuk sebagai MOPS. Jadi negara kita, kabinet buat putusan, menentukan harga minyak setiap minggu menggunakan mekanisme APM dan harga dihitung berdasarkan kepada MOPS. Yang mana dalam tu ada 5 perkara yang menyebabkan harga, termasuklah harga insurans, harga pengangkutan, harga prosesan, harga, termasuk juga berapa sen keuntungan untuk pom-pom minyak. Ini semua kerajaan yang memutuskan. Sebab itu ada kakak, kita tanya kerajaan Malaysia, kalaulah jawapannya naik sampai naira lebih, iaitu kenaikan lebih daripada 200% diesel dalam masa tak sampai 2 bulan, bapa negara-negara sekeliling Malaysia tak naik 200% ketek? Mudah je. Dah sama-sama beli minyak, sama-sama bergantung pada harga minyak dunia. Kenapa di Thailand naik hanya 40%? Masa perang dan selepas perang, Thailand hanya naik 40%, Indonesia hanya naik tak sampai 20%, dan semua negara ASEAN kecuali Malaysia kenaikannya tak melebihi 50% daripada harga sebelum perang. Hanya Malaysia naik 200%. Sehingga kan negara hak tak ada minyak pun ni harga minyaknya lebih murah daripada kita. Amo tidak kata wajar tak wajar naik. Amo menteri kabinet dulu. Tak dapat tidak, boleh naik. Tapi cara dinaikkan, mekanisme subsidi yang telah diatur. Kenapa perbezaan yang terlalu jauh antara pengguna di Semenanjung dengan pengguna di Sabah dan Sarawak? Semua ni dasar siapa? Dasar kerajaan. 8 menteri UMNO berada di situ, tak mampu nak mengawal, tak mampu nak mempertahankan dasar yang UMNO sendiri buat. Dasar subsidi ni dulu UMNO buat. Dasar diesel ni dulu UMNO buat. Dasar pricing mechanism UMNO buat. Hari ini dulu UMNO kerajaan, sekarang UMNO kerajaan. Dalam kerajaan UMNO UMDAP hari ini, dasar dia sendiri minyak pom dia tak boleh pertahankan. Ya, timbul akibat kita. Jadi nak bergantung harap kepada apa? Kepada UMNO yang berada dalam kerajaan madani. Tapi kita masih bersimpati dengan UMNO. Itu beza dia. Kalau tidak di Seremban, kita tak payah capur. Mu nak balah lah. Mu tarik kepercayaan. Alenu ada 17, UMNO ada 14. Lagi lah, tak payah capur. Bukan hasrat Perikatan nak capur, apalagi soal hukum adat dan undang-undang dalam negeri itu. Perikatan Nasional tidak mau capur. Tapi kita diajar. Bila diajak, kita kena musyarat, kena bicara. Maslahah penyatuan Melayu lagu mana? Maka kita pun jawab, bersedia kerjasama. Setakat tu je dulu, bersedia kerjasama. Artinya kita tidak putus teruh antara kita dengan UMNO ni. Kita tegur-tegur ni
agar nak menyedarkan UMNO, bukan menanam kebencian pada UMNO, sebab dia sudah tersalah jalan. Sampai hari ini pun Dasar PAS membuka pintu kepada muafakat dan kerjasama dengan UMNO. Konsisten. Ucapan Tok Guru Presiden di muktamar 2 tahun lepas, penutup ucapan Tok Guru Presiden PAS mengulangi lagi. PAS tetap memperjuangkan untuk adanya penyatuan kelompok teras, yakni orang Melayu dan orang Islam, serta orang-orang yang tidak memusuhi Islam, yang tidak ekstrim terhadap Islam. Kita buka pintu sampai hari ini. Satu adalah kita tegur kritik UMNO, pintu kita tak tutup. Lepas Perhimpunan Agung UMNO, PAS dijemput, suruh pergi ke bangunan UMNO, nak bincang parti-parti politik. Selepas Perhimpunan Agung UMNO, Setiausaha Agung PAS pergi. Walaupun berat kena maki, Setiausaha Agung PAS hadir. Walaupun musyawarah tu hanya dipengerusikan oleh Asrah Wajdi je dari segi protokol. PAS ni kecil, UMNO ni kecil pada PAS. Betul tak? Siapa besar lala ni? PAS. Siapa ramai tu wakil lala ni? PAS. Siapa paling ramai dalam parlimen? PAS. PAS. Setiausaha Agung ya. Betul lah, Setiausaha Agung pun adalah orang pasir putih. Setiausaha Agung PAS, hak benar sama. Setiausaha Agung UMNO, hak Allah sama. Buat demo lah tak tolong bakahnya. Jadi, walaupun begitu, PAS pergi. Kemudian bila kita buat Perhimpunan Alam Melayu di Terengganu, kita pula jemput UMNO. Kita jemput UMNO. Dan dia jemput kita pergi. Kajian Terengganu buat Perhimpunan Alam Melayu, jemput semua parti, jemput UMNO. Tak mari stabau. Tak apa, kita sabar. Petang tadi Setiausaha Agung mesej pula kamu. Dia kata ni, baru terima pula ni, jemputan pada UMNO pula. 1 hari bulan Mei, nak buat kongres pendidikan. Di mana? Dekat dengan pejabat UMNO. Jemput semua pemimpin tinggi PAS. Suruh hadir kongres yang UMNO buat. UMNO pun jawab ke Setiausaha Agung, nak buat kongres apa? Mu jadi menteri dah buat. Jalan kongres apa lagi? Baru nak kongres, nak ngorek lala dah ni. Nak pilihan raya lala dah ni. Awak duduk dalam kerajaan, baru nak berkongres. Tak tahulah Setiausaha Agung pergi ke tak. Amo kata nak buat kongres pendidikan. Menteri Pendidikan beri ke PKR dengan DAP. Nak kongres apa yang UMNO ya? Kuasa ada beri kongres. Pak nak berkongres. Pak, minta sedekah dengan orang. Dulu kita Perdana Menteri, kita pergi bubar parlimen. Lepas kita bubar, kita jadi timbalan Perdana Menteri. Pohak tu orang panggil tu. Bunyi kita ni besar, tapi duduk bawah tiap PKR. PKR kursi challenge berapa aja. Tak betul testing UMNO ni adik kakak. Jadi tu adik kakak amo di Kelantan ni. Di Kelantan. Molek-molek dah Kelantan ni bersatu padu bersama dengan PAS. Pakai mari dua alih PAS lah belakang. Tak sebuah masa lah. Kalau setahu amo, lagu ni amo kecek, bah, dapat kok tua cawan ngego capo. Ni Setiausaha Agung UMNO. Setiausaha Agung Barisan Nasional. Menteri UMNO. Amo lalu kedua-dua. Amo dan dulu panglima tu kan nak jatuh pak seruduk tak jatuh. Lah ni amo jumpa sebab tak jatuh mati takip tembok dengan peluru tak kena. Pak peluru amo pakai tak pakai mula mau saya dah jajah peluru tu lagi. Kalau dengar dia kecek macam Kelantan nak kemak lolo. Oh Kelantan ni kononnya adalah masalah air. Oh Pak Kelantan ni nak pelesah air pun tak lesah. Pak, negeri yang mu jaga ni sesat ke? Pahang ada masalah air. Selangor ada masalah air. Johor ada masalah air. Johor berat lagi beli air ke Singapura pula.
Air mari Johor, jual ke orang proses, kita beli air orang pula. Gom. Pandai taja apa ke Kelantan? Kita akui, kerajaan sedang berusaha untuk baiki lagi air ni. Tapi tidaklah sampai ke mereka. Kerana kita ni tak mampu. Sebahagian tak mampu pula. Salah popok kita juga. Amalah. Sekak pelutuk kem mulanya. Muka mazhab UMNO ni ajar lagu tu. Pasir putih ni kuat benar. Tak sakopah, baca, kerak. Tak sakopah, tunggu pecah. Kalau jadi cikgu, tak sakopah, tukar sabah. Betul tak? Pak. Kalau bila lepas lawan balik. Nak lawan muka lain tak boleh. Dia lawan gigi dengan lidah. Nak sopah lah tak kau ceramah. Tak sopah alih bawah. Ni tak apa atas ni break lekat. Boleh bawah sopah tu tobik kape tak kape tu. Tidak. Dia benda dia lagu tuduh. Abang ngaji ilmu fizik di sekolah dulu dia kata, for every action there will be equal and opposite reaction. Kita kecap maghrib sikit dengan pasal putih. For every action there will be equal and opposite reaction. Setiap tindakan mesti ada balah malik mari. Jadi oleh kerana UMNO zaman tu suka wayang kau orang pah punya balik lah. Jaga-jaga kau. Tidak jaga juga dulu aku tengok gerakan lah. Tapi UMNO kena ngaku. Bapa? Dah dasar UMNO tu dulu lagu tu. Tu pun pah sabar. Tukar sabah sabar. Tak boleh baju sabar. Dia tengok orang alik siap pakai baju cak dacing. Pasir putih tak boleh pakai baju cak dacing. Sabar, tapi akhirnya alik sabar ni mana? Alik pah, kau lama kau banyak, kau lama kau banyak, krisinya. Alik UMNO, kau lama kau koru, kau lama koru. Akhir-akhir mampu dengan bakar-bakar sekarang. Kalau mati dengan bakar Kelantan, jah. Orang kata orang Kelantan, jah jahat, tak bakar UMNO. Pergi ke Selangor, tak ada sekursi abu. Parlimen, tak ada sekursi abu. Gi ke Melaka, kursi parlimen. Pah ada 2 kursi. Daripada ni kursi parlimen. UMNO, sekursi apa? Tak ada di Melaka. Nak kata puan ada kakak, ini benar realiti yang berlaku. Kalau begitu keadaan pun, pimpinan UMNO masih lagi tak khabar. Nak pilih saing hak lagu mana, bertukar lagi. Antara kucing kerong dengan kucing apa dia panggil ni, kucing bulu panjang ni, tukar lagi. Antara rimba dengan kucing belah pun nak tukar lagi. Bertukar lagi pemimpin UMNO ni. Batu dalam Quran katakan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akhbar qad bayyana lakum ayat, sampai ke akhir ayat surah Al-Imran ayat 118. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman. Ni pesan pada orang yang beriman dah ni. Orang beriman kau orang Islam lagu mana? Ustaz Datuk Tuan ayat dah sana. Ayat ni turun mesej kepada orang yang beriman. Apa kita semua, janganlah kamu ambil orang yang bukan kalangan kamu jadi orang dalam, jadi orang kepercayaan. Bapa tu, mereka ini tidak akan berhenti-henti berusaha untuk mendatangkan bencana kepada kamu. Tidak Al-Quran ni. Orang yang tidak pada kalangan kita, orang yang beriman ni, dia tidak akan berhenti-henti berusaha untuk mendatangkan bencana kepada kita, orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat kata lagi, sudah jelas kebencian mereka itu mari tubik daripada lidah-lidah mereka. Benci dia tu. Sekalinya panggil lalak, sekalinya panggil macam-macam lah. Akmal tu kat nyanyi. Melakon. Gapo dia api tak kata. Benci dia tu, tubik daripada mulut dia kita boleh dengar. Dan dia kata, sudah jelas kebencian itu tubik daripada mulut-mulut dia, hak dalam hati dia besar lagi. Kalau mulut setara tu, hak dalam hati dia dibenci tu tebal lagi. Dalam Quran kata,
Inilah peringatanku kalau mungkin nak jadi orang yang mikir. Jadi kalau sahabat-sahabat ada dalam UMNO, nak pilih jadi orang mikir kau tidak, tak boleh beza antara DAP dengan PAS. Tak boleh beza antara DAP dengan Bersatu ataupun parti-parti di kalangan orang-orang yang beriman. Ini masalah dia, tuan-tuan. Ini pilihan raya nak mari pula. Maka sebab apa kita di Negeri Sembilan, bila 14 Tok Wakil UMNO buat satu pendirian tubik pada kerajaan, kita ada 2 pilihan, 3 pilihan. Pertama, dia pun jadi pembakar, kita pun jadi pembakar, top saya paksa. Pilihan kedua, dia tubik jadi pembakar, kita lapak masuk duduk dengan DAP, kita pula jadi kerajaan. Baru bengong. Bukan bengong apa, kita lah bengongnya. Marah-marah ke DAP, kita pula duduk situ. Yang tiga, duduk tahan, tunggu bubar, pergi pilihan raya, tengok siapa menang. Jadi banyak pilihan. Tapi parti beri keizinan kepada wakil rakyat kita, bolehlah menyebutkan sedia bekerjasama dengan puak-puak baru tubik. Kerjasama lagu mana? Tak tahu lagi. Bapa? Kerana di Negeri Sembilan ada masalah lain yang lebih besar daripada politik. Termasuklah soal keabsahan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kita tak boleh campur. Itu urusan undang dengan istana. Keabsahan 4 orang undang, ada antara mereka dipertikaikan keabsahan dia. Juga Perikatan Nasional tak saya campur. Itu soal adat. Orang Negeri Sembilan lebih tahu, Perikatan Nasional tak mahu campur. Takat ni kita campur hanya daripada sudut politik. Dan sudut politik, 14 tubik, kita sedia beri kerjasama. Lagu mana? Belum tahu. Belum tahu. Sebab bila tubik, 14 campur 5, 19. Bila 19, boleh buat kerajaan. Kalau kita mahu. 19 juga boleh menghadap dan minta tukar menteri besar. Boleh, kalau kita mahu. 19 pergi menghadap, minta bubar. Boleh juga, kalau kita mahu. Bila tak sampai situ lagi. Yang pasti, Perikatan Nasional dan juga PAS, terutama sekali yang memimpin Perikatan Nasional, kita ada dasar kita sendiri. Apa dia dasar kita? Kita tidak susu. Dasar kita mahu mendahulukan, menyatupadukan kekuatan orang Melayu dan umat Islam agar negara ini diperintah secara masyarakat majmuk, tapi mesti bertunjangkan parti-parti yang sanggup memperjuangkan Islam dan kepentingan orang Melayu tanpa meminggirkan orang-orang lain yang bukan Islam dan bukan Melayu. Bapa, Islam ajar begitu. Islam ajar dahulukan perpaduan. Islam mengajar berlaku adil termasuk pada kaum minoriti. Inilah yang Ustaz Datuk ni duk sebut tadi ni. Ustaz Datuk ni kata kalau kita mengetah, maka nak buat gini, amo nak kemas sikit ayat tadi. Untuk maklum kita tidak nak tunggu kita mengetah. Kita dah permulakan. Kita mahu pastikan Perikatan Nasional yang goyah peringkat awalan, Perikatan Nasional yang hilang kuasa pada kerajaan, sekarang menjadi pembangkang, maka PAS ambil tanggungjawab memimpin Perikatan Nasional. Kenapa PAS ambil tanggungjawab buat pertama kalinya memimpin Perikatan Nasional? Sebab PAS tidak lagi mahu berada pada tahap memimpin sekadar kerajaan negeri. PAS mempersiapkan diri, memikul tanggungjawab memperbaiki negara Malaysia ini dengan acuan pentadbiran yang baru yang akan menyelamatkan Malaysia daripada segala permasalahan yang ada. Tetapi kita tidak mahu Perikatan Nasional mengulangi kesilapan Anwar Ibrahim. Kerana hanya mengkritik tapi tidak siap dengan dasar gantian yang tuntas. Akhirnya dapat kuasa,
satu pun tak dapat dibereskan. Kalau dengar pada ucapan pidato sebelum jadi kerajaan, hari ini Malaysia lah baldatun tayyibatun warabun wafur di bawah Anwar Ibrahim. Tapi semua sekarang habuk tak jadi. Perpaduan kaum tak jadi, perpaduan dengan Sabah Sarawak tak jadi, dasar ekonomi tak jadi, kos sara hidup tak jadi, harga minyak tak jadi, janji budak universiti tak jadi, soal PTPTN tak jadi sekarang habuk. Dia bukan tidak cuba dia kakak, dia cuba. Dia cuba. Bui bantuan, budi dan sebagainya. Bui bantuan 300, dia turun ke 200. Dapat 200, hak 100 lagi ni dengan minyak tinggi naik, hak subsidi 200 ni mampu keras itu lalu. Hak tambah hal lepas pada 200 liter tu. Kalau orang berulang pergi ngajar jadi cikgu duk Kuala Lumpur pergi ngajar Seremban dan sebagainya, 200 liter tak cukup. Dia beri 200 liter. 100 lagi bayar dengan harga biasa. Hak bayar 100 liter ni lipat ganda daripada hak subsidi 200. Berniaga buluh kasak mau dah habis ngau untung-untung lesak sampai luar negeri. Penaik gaji suka sebentar. Lepas naik gaji sebentar, pergi kedai ikan naik, pergi pasar barang naik, pergi atas tembok minyak naik, walaupun gaji naik, mutu kehidupan duduk sebuah skala setengah tepat lebih berat pada skala. Inilah ekonomi Anwar Ibrahim. Maka kita Perikatan Nasional jangan mengulangi kesilapan Anwar Ibrahim. Jangan hanya jadi pandai sekadar mengkritik. Kedua belah dah. Nantinya ingat boleh. Mas kat tu wakil mula boleh nak ingat. Tu baru tu bi ayat nyebekot kata kau mana? Ayat bodoh. Oh walau ayat bodoh pula ni. Balu apa? Faham laku sebab ayat bodoh ni bukan ayat boleh masuk J. Nah, biarlah aku tak sesuatu tu. Nak sudah dah tanya habis dah. Polis pun sebenarnya kita belakang tapi bukan dia marah ya. Kena hantar laporan lah. Kalau punya dua musuh gimana-mana kak, kena buat laporan lah. Dua musuh kata gapo. Kalau silap kata sikit kak, kita hantarlah kereta polis, kata menteri. Enggak pilih orang, ada orang jadi takut polis, kata takut polis ni. Hilang dah ayat sana, apa dia saya ayat. Jadi kita tak seulang itu, maka Perikatan Nasional ni adik-adik kakak, amo sebut kerana amo terlibat, kita sudah pun membentuk beberapa jawatan kuasa untuk start gubah dasar ni walaupun belum mereka lagi. Sebab bila kita mereka, kita tak saya tunggu 100 hari baru nak cari dasar. Bila kita mereka, tak saya jadi UMNO 3 tahun baru buat kongres. Kita buat persiapan sekarang. Perikatan Nasional mesti berubah daripada parti pembangkang sahaja menjadi parti yang bertindak sebagai polisi driven political party. Parti yang punya kehebatan, kepandaian membuat dasar mencari jalan penyelesaian. Penyelesaian gapo? Banyak, terlalu banyak. Kena wakil jalan ni lagi. Kita ada masalah perkara 3 perlembagaan. Katanya Islam adalah agama bagi persekutuan. Tengok-tengok 21 ke 22 undang-undang enakmen Islam. Hak kajian Kelantan buat. Sahabut jadi tak laku. Dalam pelbagai kata kita, agama resmi nak buat Islam yang ditulis dalam pelbagai agama resmi pun tak boleh nak buat. Maka ada benda testing kena making. Adakah kau rakyat beri mandat pada Perikatan Nasional, kita beki, kita daulatkan betul-betul erti Islam adalah agama bagi negara ini. Jangan jadi merepak itik yang mati kehausan dalam kolam ataupun ayam yang mati kelaparan dalam gok padi adik kakak. Maka Perikatan Nasional ambil cabaran ini. Perkara 153 dalam perlembagaan menjamin hak istimewa orang Melayu dan hak kumpulan-kumpulan minoriti. Lah ni hak istimewa orang Melayu. Orang Melayu kena turun atas jalan raya bila kajian cuba nak buat akta yura yang akan menghapus kedudukan orang Melayu. Dalam sahab perkara 153 ada, tapi kita tidak terjamin. Tanah Melayu tergadai, sana tergadai, sini tergadai, sana. 153 juga
perlu dibaki. Itu baru bab perlembagaan. Perkara 152. Hal kuasa raja-raja kita makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Kononnya orang putih kata hal agama kuasa negeri, hal agama duduk bawah sultan. Sultan saing pun tak laku setabuk. Pah dia kakak. Kita nak baiki Malaysia ni kalau dia kakak tahun ni nak lagu mana? Nak undi UMNO pula, dia telah buktikan dia dikembiri, dia tak gerak. Jelas UMNO lah dia tak gerak. UMNO tak baiki benda 3-4 perkara ni. Itu baru bab perlembagaan. Maka kita kena ada keazaman. Maka kita kena cari jalan kekuatan politik. Termasuk nak bawa UMNO sekali. Bukan nak menghura-harakan. Kita mesti membawa penyelesaian kepada provision-provision dalam perlembagaan yang dulu kita tutup dengan air mata dan keringat. Orang putih bui bila kita meretoh. Kita yang tak dapat melaksanakan. Maka menjadi tanggungjawab kita, terutama Perikatan Nasional. Apa lagi? Kita ada segmen kesihatan. Pergi ke hospital kerajaan lah ni. Bersumak-sumak. Berapa ramai orang kampung kena dialisis, tak mampu nak bayar. Nak buat kemoterapi, tak mampu nak bayar. Ubah, kena beli sendiri. Perkhidmatan kesihatan dalam negara kita ni, kakak. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Kita buat satu jawatan kuasa lah ni. Menyelami dasar di mana tempat patut kita baiki agar rakyat mempunyai mutu perkhidmatan kesihatan yang lebih baik apabila kita tukar kerajaan. Abang boleh sebut beberapa. Ada 10 segmen utama. Termasuk soal dasar-dasar fiskal dan dasar monetary. Dasar fiskal ini terkait dengan soal cukai dan sebagainya dan disebut. Perlu dicari jawapan lah ni. Kerana dasar cukai yang diamalkan oleh kerajaan lah ni memang kena rombok semula. Adik kakak telah rosak semua sekali. Dasar subsidi bersasar rosak, dasar cukai rosak, dasar income tax rosak. Kita tak boleh dengan kata rosak saja. Kita cari jawapan bagaimana nak menyelesaikan. Maka inilah dia Perikatan Nasional Pimpinan PAS. Inilah dia Perikatan Nasional Pimpinan Dr. Samsuri Mokhtar serta parti-parti gabungan. Dan sekarang ini ada 4 parti. InsyaAllah menjelang bulan depan akan jadi 6 atau 7 parti. Bila sampai pilihan raya, inilah Perikatan Nasional. Payung besar orang yang nak berjuang bersama dengan kita. Baiki keadaan Malaysia. Baiki kerosakan daripada Madani. Baiki kerosakan Kerajaan Anwar Ibrahim. Marilah bersama-sama bersatu hati. Tak sekira parti gapo. Sebab nak baiki ni adalah untuk kebaikan kita semua. Kalau susah, orang UMNO pun susah. Kalau Islam tak sempurna, orang UMNO pun ambil tanggungjawab. Maka, nak duduk dalam UMNO, duduklah. Ambil berhadah. Demo saya jawatan Tok Ngulu. Demo saya jawatan Ketua Cawangan. Duduklah sebagai Ketua Cawangan. Duduklah sebagai Tok Ngulu. Tengok ni, tunggu pas. Belakang-lakor, pak kopak belakang. Dan Kelantan lah. Menjadi contoh, teladan, permulaan. Jangan pecah kita orang Kelantan. Set Kelantan, jangan pecah. Jangan kira parti gapo. Batu Perikatan Nasional. Nak baki kita ada kerja besar. Kerja yang sangat besar. Kerana kalau kita tidak buat, tidak ada orang lain yang mampu baki sebelum keadaan menjadi terlalu lambat. Sebelum orang Melayu tak khabar ingat, baca belah, pecah belah satu sama lain sehingga kita hilang kekuatan. Mari kita kembalikan kekuatan ini. Cukuplah kakak, lebih daripada pukul 12 dah. Terima kasih banyak kerana jemput hamba pada malam ini. Terima kasih pada pimpinan Datuk Ustaz Tuan Sarifuddin serta timbalan Abang Wan. Dia besar lah bola panggil tok dia terbunyi tua dah. Abang Wan lah. Abang Wan. Ibu Yangi lah sikit muka sakit di awal, kita gosok di ujung. Dan semua sekali sah pimpinan Pasir Putih, selamat berjuang, perkukuhkan perjuangan PAS yang sekarang ini punya tanggungjawab yang besar. PAS bukan macam PAS dulu lagi dah. PAS sekarang ini mengambil tanggungjawab memimpin Perikatan Nasional. PAS mengambil tanggungjawab nak tolong menyelamatkan UMNO.
PAH mengambil tanggungjawab nak tolong menyelamatkan Malaysia. Maka pakat-pakat tolong PAH berdiri teguh bersama PAH. Di Kelantan inilah tunyai dia, Pasir Putih inilah kubu dia. Maka menjadi tanggungjawab semua adik kakak hamba di Pasir Putih. Marilah kita bersatu memberikan dukungan dan sokongan yang kuat kepada perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan tercapai maksud kita. Kita berjuang kerana nak baiki keadaan. Kita berjuang nak satu padukan umat. Kita berjuang nak selesaikan masalah. Kita berjuang bukan kerana nak balas dendam. Sebab Rasulullah pun tak balas dendam. Nabi pergi kata, orang pekong, luka, lari, masuk dalam kebun. Mereka tanya, ya Rasulullah, muna aku ambil 2 bukit ni, kapit bangsa Taif ni yang begitu zalim padamu. Dan Rasulullah tegur tu berkata, ya Tuhanku, adakah lagu ni ujianmu pada aku? Bui kekuatan pada musuh, buat nyanyi ke aku. Tapi bila mereka tanya, nak kata oleh Nabi, Nabi jawab kepada, tak apa, tak usah buat apa-apa. Kalau generasi ni tak setuju, mungkin generasi akan datang akan jadi orang beriman. Maka kalau lah ni amnu sikit-sikit tak setuju, mungkin amnu hai esok lusa akan jadi kau setuju. Pakat sokong PAH belakang insyaAllah. Jazakallah khairan katsira wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.